Glaukoma ni dia jahat. So kenapa saya cakap dia jahat? Dia sebenarnya macam ni. Glaukoma ni adalah salah satu penyakit mata yang boleh menyebabkan mata itu buta. Dan once dah buta disebabkan oleh glaukoma ni, dia dah tak ada ubat. Okay, so apa yang penting sekarang ni ialah disebabkan glaukoma ni pada peringkat awal dia tak tunjuk apa-apa simptom tau. Biasanya mereka yang datang ke Astana Optometry ni, glaukoma tu dah peringkat akhir. Kita dah check pressure dia, pressure dah naik. Kita check dia punya saraf mata, okey, kita dah nampak kesan pressure naik tadi tu terhadap saraf belakang mata dia. Okey, so bila berlakunya glaukoma ni, kita tak banyak choice yang kita boleh buat untuk kita reversekan balik penglihatan yang hilang tu. Cuma yang paling penting sekarang ni, kalau kita ada history of family yang ada masalah glaukoma ni, kita kena buat salinan secepatnya. Kita kena pantau juga kita punya pressure dalam mata, kita punya saraf belakang mata. So itu yang paling penting, screening. Astana sedang buat satu program, kita bagi screening percuma untuk masalah mata, glaukoma dan juga katarak. So datang dekat Astana percuma sahaja untuk screening ni.